Ramai yang terkejut dengan kenaikan harga emas yang mendadak. Awal tahun baru-baru ini tuan-puan, 1 gram emas hanyalah sekitar RM401. Tapi sekarang telah pun masuk pertengahan tahun 2025 di mana harga emas untuk 1 gram telah pun mencecah RM506. Perbezaan yang sangat ketara dalam tempoh masa yang sangat singkat di mana kita boleh lihat harga emas sentiasa naik dari tahun ke tahun, dari masa ke semasa. Hal ini berlaku di mana selagi sistem wang kertas masih digunakan dan kerajaan terus mencetak wang yang menyebabkan nilai mata wang jatuh, maka nilai emas akan terus naik. Kita boleh tengok sendiri pada tahun 2020 harga emas naik disebabkan COVID-19. Selepas itu tahun 2022 dan 2023 harga emas terus naik akibat daripada kesan post COVID-19 iaitu hyperinflasi, dasar ekonomi yang kacau dan juga banyak bank-bank yang terpaksa gulung tikar pada ketika itu. Kesan apabila berlakunya peperangan antara Rusia dan juga Ukraine kini menjadi ketegangan perdagangan antara China dan juga Amerika Syarikat serta konflik yang berlaku di negara Timur Tengah. Jadi apa yang kita boleh belajar sebenarnya daripada situ? Dekat sini kita dapat lihat mata wang negara semakin lama semakin jatuh dan terjejas akibat daripada peperangan dan juga ketidakstabilan ekonomi. Emas yang dianggap sebagai aset safe haven stabil dan tidak terjejas oleh ketidakpastian ekonomi ataupun politik. Maka bila mana berlaku ketegangan global, banyakkan daripada pelabur akan beralih kepada aset emas untuk melindungi kekayaan mereka. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar berlaku, maka kesannya berjadi dengan sangat dahsyat. Jadi nasihat saya, kurangkan simpanan dalam bentuk cash, sebaliknya lebihkan simpanan dalam bentuk aset emas fizikal. Kenapa emas? Sebab emas mempunyai nilai yang lebih kukuh, lebih selamat dan ianya lebih mudah dicairkan apabila tuan-puan memerlukannya nanti. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas bersama dengan Papiku, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan